Piu, hai korang semua. So macam biasa saya akan buat konten lagi. Korang semua saya tak tahu nak buat konten apa. So sekarang dekat rumah saya, mak bapak saya tak ada. So sangat sedih korang Saya jujur Saya jujur, mak bapak saya pergi KL. So saya tak tahu nak buat apa sekarang. Sunyi. Dan juga korang, mereka ada pesan dekat saya, buka lampu atas dengan luar supaya tak gelap. Aduh, sekejap saya nak healing dulu korang. Sedih sikit korang semua, saya tak tahu nak buat apa. Kita jalan-jalan dulu korang, pusing-pusing dulu korang. Okay. Tenang betul air ni. Air besen basuh ni. So korang, saya tetap semangat hari ni korang buat konten. Okay, walaupun saya kadang-kadang buat, kadang-kadang tak konten ni. Lu korang, saya berharap kau semua sihat selalu ya. Aku tak tahu korang semua nak buat konten apa. Macam ni je lah konten saya. Taklah setiap hari, tetapi ada masanya aku buat korang. Saya buat je. Okay. Sekarang ni dah nak maghrib. Okay. Saya nak tunggu azan. Lepas tu solat. Korang jangan lupa solat juga Okay. Korang sekejap dulu korang. Saya mau duduk dulu korang. Okay. Pergi KL tak ajak. Okay korang, sekejap dulu Kejap lagi saya nak masuk rumah korang Mana Cun tau. Aku ke saya? Saya sebut saya je lah korang Dah terbiasa. Daripada tak ada buat apa-apa korang, baik aku baiki kereta ni. Masukkan tayar ni dekat sini. Janganlah korang, okay. Nak masuk rumah ke tak ni? Tak tahu ni korang, tak tahu nak masuk rumah ke tak. Santai dulu, kita santai dulu Tak ada gurau je korang. Tak ada mak bapak, tak ada penghiburnya korang. Tak adalah, macam sama je. Okay, masuk rumah dulu. Nanti masuk rumah dulu. Kita record sampai masuk rumah. Nazan Nazan. Tiền. Belum. Udah mbak lah. Oh. Mau merah? Siap. Mau merah kau jadi mam? Siap. Main punya ni. Main sendi. Nang camio tang lambat. Dia nang camio nunggu kawan ni. Yo. Jadi gambar kau. Bukan gambar tu dek. Apa? Video ni. Video. Mbak ni pagi aku gerak mbah Mbah sing gerak kau mbah. InsyaAllah. Nama tu. Ya, apa petik sikit temak Dah main petik. Petik semua sikit je aku temak Oh naik. Okay, korang, kita naik atas. Okay. Ini bilik mak bapak aku korang. Kita duduk sini dulu korang. Sekali-sekala lah korang, okay.
Apa nak buat ni korang? Turun bawah. Okey, adikku sudah datang. Dah! Mak dah lari ya. Gas susah lah kau lagi. Sini. Gas lah. Finally. Adikku baru balik sekolah. Langsung kena kaget. Kimak, besok aku main lampu ya. Aku macam Abang buka lampu atas ya. Apa kau? macam aku tak aku macam lari. Dah ada nenek atas lah. Jom sikit kita datang. Korang macam tu lah korang kehidupan. Lagi santai adik. Ketawa kau. Sekejap duduk bilik korang. Sebelum nak azan ni. Okay. Dan nak azan saya akan sambung balik. Okay. Record ni korang. Sekejap tutup tingkap dulu korang. Sekejap dulu. Saya baru tahu korang. Saya buka tengok dekat laptop. Yang entah, lupa lah korang. Bila nak bercakap tu lupa. Dah ada idea tu lupa korang. Okay. Petang sangat saya konten. Sepatutnya konten waktu malam korang. Okay. Sekejap dulu lah. Nak tutup ni dulu. Mana nak letak ni? Kat sini. Boleh lah. Buruk siap. Buruk korang. Kocak buruk pakai cermin mata. Bila beli terang. Dalam bilik buat terang. Hey, how dare you not put me in the face. Okay, kita bercakap dulu. Kita interview dulu. Bagaimana bagaimana kamu bersekolah hari ini? Sangat tidak baik dan suara saya Sangat tidak baik. GK korang. Aduh, mengada. Lain nak suara aku. Sejak bila ada surah lah? Cuma lekang. Selamat ke apa? Memang dah lama ke? Dia apa dah? Apa? Boleh dah ke bawahku. Pintu tutup. Tak jadilah korang baru nak tunjuk. Nak letak handphone ni tak tahu nak letak mana korang. Ya, saya nak. Cik Dua pakai lagi wah. Kau pakai tangan. Nyaman. Sedap macam ni korang. Dia dah nak maghrib. Lama sangat ikut, lama sangat. Okay, nanti. Okay, sekarang tengah azan maghrib korang. Okay. Lepas ni saya akan sambung ikut lagi korang, okay. Okay, korang enjoy. Korang nanti saya sambung balik. Solat korang. Solat dulu, okay. Solat. Okay korang, saya baru habis selesai solat. Okay, saya baru habis solat. Kejap dulu. Ngejain orang tua. Tapi orang tua enggak ada. Panas loh. Macam mana mau ngejain orang tua enggak ada. Ya, malah bahasa Indon. Nak tengok TV tak ada TV.
Hari tu ada TV dekat situ hilang. Tak ada, bukan hilang, rosak. TV rosak korang. So saya entah, tak tahu nak buat apa. Rasa nak panjat bumbung atas, tapi dah malam. Kurang kerja. Keluar rumah kejap korang. Keluar dulu. Kita keluar dulu. Macam ni lah suasana ya korang. Sangat gelap. Sangat gelap korang. Kejap. Pergi sini. Dekat sini terang sikit korang. Aduh. Apa nak buat ni? Nanti orang ingat aku gila Aduh. Apa benda tu? Okay, nantilah kalau korang saya rasa sampai sini dulu video saya. Alamak, jumpa di next content korang semua. Jaga diri korang semua. Entahlah, saya tak tahu buat apa. Okay, situ sajalah video korang. Terima kasih korang dah tengok semua korang. Semua sihat selalu. Okay korang.